Syekh Abdul Fahim ulama yang lahir di Mekah dan dia balik ketika tahun 1916 balik ke Malaysia, balik ke tanah Melayu ketika itu, dia membawa satu pemikiran baru tentang perjuangan menuntut kemerdekaan. Syekh Abdul Fahim seorang tokoh yang kita boleh simpulkan sebagai patriotik lah. Sebab kalau kita tengok waktu zaman tu, orang yang menuntut ilmu dekat Mekah ni, sebab Mekah ni boleh kata pusat untuk tok guru dekat sana menanamkan semangat untuk melawan penjajah. Balik dekat negara masing-masing, berusaha untuk melawan penjajah. Syekh Abdul Fahim seorang yang alim, sangat alim. Di Mekah dia menuntut ilmu dengan 45 orang, menghampiri 50 orang guru yang besar-besar lah di Mekah, dan menguasai pelbagai bidang ilmu, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usuluddin dan banyak lagi ilmu. Antara pakaran dia yang terkenal adalah ilmu falak. Abdul Fahim dia ni merupakan ulama yang menentukan tarikh kemerdekaan kita 31 Ogos 1957 ditentukan oleh Syekh Abdul Fahim berdasarkan ilmu falak dan ilmu firasat dia. Tarikh Islam ketika itu mengandungi ciri-ciri kedamaian, ciri-ciri keharmonian. Jadi Tukar Abdul Rahman bertemu dengan Syekh Abdul Fahim, Syekh Abdul Fahim nasihat. Tentu kalau tak silap saya dah tahun 1996. Dia kata cuba juga usahakan bagi tarikh merdeka 31 Ogos 1957. Dapatkan tarikh itu. Okey, berdasarkan ilmu falak dia lah. Amat pentinglah untuk kita mengenali tokoh-tokoh ulama yang berperanan besar dalam kemerdekaan kita. Tak adalah nanti kita angkat tokoh-tokoh yang pelik-pelik, padahal tokoh-tokoh agamawan, ulama lah yang banyak berjasa untuk memastikan negara kita mencapai kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!